Assalamualaikum traders. This is Epic Trader. Terima kasih kerana sudi singgah di channel trading nombor 1 Malaysia dan dunia. InsyaAllah untuk video kali ini aku nak share korang semua macam mana aku entry dan exit counter Trivago. Okay. So counter Trivago ni counter US lah guys. So buat korang yang masih belum tahu, okay, aku dah start balik trade US. Aku start trade counter stock US ni pada tahun 2022 tak silap aku. Tapi waktu tu tak trade aku agak bercelaru sebab banyak sangat benda yang aku buat. Aku trade US, aku trade SCPO, aku trade bursa. Lalas aku decide untuk stop trade dan fokus dekat bursa je lah. Okay, itulah yang terjadi. Dan untuk tahun ni aku nampak aku ada banyak perubahan, improvement daripada performance aku untuk bursa. So that's why aku decide untuk okay, it is time to go back to US stock. Okay, US stock adalah satu tempat for me lagi baik daripada bursa lah, sebab opportunity dia lagi banyak. Aku bercakap based on aku punya pendapat saja, as a trader. Okay, even masa market jatuh for the past few days kan, for the past few weeks, market jatuh. So pada waktu market jatuh tu, bursa memang kalau aku run aku punya screener, kalau 5 counter pun tak keluar. Okay, so sangat-sangat frustrating lah. Bukannya aku bermaksud nak buat duit pada keadaan market jatuh, tak adalah macam tu. Maksud aku dari situ pun kita nampak lah memang volatility dekat bursa ni sangat-sangat rendah lah nak comparekan US. Okay, so konsep, tapi again konsep dia still sama lah. Kita bila nak buat duit ni memang kita nak buat duit tak kala market dalam keadaan cantik lah. Okay, market cantik, bila market dalam keadaan yang bearish, dia sebenarnya sangat sukar nak buat duit lah. Okay, ini adalah salah satu trade yang aku ambil untuk dekat US stock counter Trivago. Masa ni 17 Mac 17 Mac itu index. Ni quarter Nasdaq 17 Mac kat sini. Masa ni market dekat ni still dalam keadaan downtrend kan. Market memang dah break this support, memang dalam keadaan downtrend lah. Tapi again aku just ambil with a very small position. So itu aku punya style lah. Aku ada satu prinsip yang di mana walaupun market kedebak-kedebuk jatuh, tapi kalau setup tu cantik, aku akan ambil. Tapi aku akan bermain-main dengan position sizing lah. Aku takkan tiba-tiba go big lah. Itu salah satu move yang sangat bodoh lah. Okay, so yep, without further ado, jom kita jump to the chart. Kenapa aku entry counter Trivago? Kita tutup dulu drawing ni. So dekat sini jelas masa aku trade tu, aku buat replay jap. Dekat sini lah. Actually aku detect lama. Aku rasa masa ni aku detect counter Trivago ni. Okay, there's a very clear movement of momentum here, and then price berjaya membuat support dekat area 10 MA 20 MA. Aku love this candle. Aku memang sangat suka candle ni. So and then lepas tu counter membuat orang cakap apa, inside bar candle, dan aku entry bila mana counter ni break this inside bar candle. Aku buat stop buy limit, and then pada hari 17 Mac aku entry counter ni lah. Okay, so lepas entry aku just tunggulah, hold je lah. Okay, stop loss aku letak bawah ni lah. More or less macam tu lah aku punya stop loss. Okay,
So aku tak ada floating loss untuk counter ni sebab lepas 3 hari aku entry, counter ni meletup. Dan pada waktu ni aku just chill dulu. Aku nak tunggu lagi the next candle, and then alhamdulillah pada hari kelima dia boom lagi dan aku exit aku punya position half dekat 508 lah. So dekat sini saja aku untung 18% macam tu lah. So, risiko aku dalam 7%. So more or less dalam 2.5 2.2 R. Tapi disebabkan aku saya half, dia dah jadi, kiraan dia dah jadi lain sikit lah. Sebab aku nak cuba trail stop loss lah. Kalau dia naik tinggi lagi, aku nak cuba maximizekan aku punya profit kan. So selepas saja aku exit half dekat sini, aku naikkanlah stop loss aku dekat break even. So dah naik stop loss dekat break even, and then aku just tunggu counter ni tutup below 10 ataupun 20 EMA. So aku nampak kat sini dia dah tutup bawah 10 EMA. Tetapi disebabkan 10 dia tak extended sangat counter ni, so aku decide aku akan tutup kalau dia close 20 EMA lah. Tapi tak sempat dia close 20 EMA, dia terus drop lah. Dia down gap pada 31 Mac ni. Dan aku rasa pada time ni memang market dah mula start jatuh lah. Okay. Tapi aku chill je lah. Sebab apa? Aku dah letak hard stop. So bila aku buka-buka apps aku, dah kena break even. So aku happy. Alhamdulillah dapatlah sikit profit kat sini. Okay. So macam tu lah aku punya trade kat Bursa Trivago. Okay. Very simple. Yet very simple yet very powerful lah. Okay. Itu saja aku punya analisa untuk Bursa Trivago. Trivago ni hotel Hotel Trivago tu, ni Trivago ni hotel kan ke tak, aku pun tak sure kaunter apa ni. Tapi kaunter ni adalah kaunter syariah lah. Okay. So itu saja guys, aku punya aku punya perkongsian untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Kita jumpa next week insyaAllah. Itu pun kalau ada benda-benda menarik lah aku nak cerita kat korang. Okay. So thank you so much. Assalamualaikum.